Dia yang paling besar, syahid dunia wal akhirat. Itu syahid ma'rakah. Dia mati dalam medan perang, dia berjuang kerana Allah, mati kerana Allah. Ada dapat syahid. Dia dukhulun dan jannah dengan hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab, dan dia beri syafaat lah tu dengan izin antara beberapa orang yang diizinkan. Ada satu lagi syahid akhirat yang kita bincang. Akhirat dapat kemudian. Yang tak pakai satu lagi syahid dunia dan akhirat. Ini yang takut. Syahid dunia memang dia perang, mati dalam medan. Tapi ditolak oleh Allah Ta'ala sebab niat dia bukan kerana berjuang nak pangkat, berjuang nak suruh hebat, berjuang nak dapat pujian, ya, atau semua terjun neraka jawabnya itu. Ya, rugilah. Ini baru 2020, 220. Dunia kosong, akhirat pun kosong. Sebab apa? Berlaku dalam hadis banyak lagi lah. Ya, orang yang mati. Dan ada satu hadis tu sahabat tunjuk tu dalam medan, bermakna dengan Rasul, haza syahidu haza syahid. Rasulullah kata, kalla, tidak, qara'aitu finnar bi burdatin ghaba ala au abah. Aku telah diberi oleh Ta'ala tempat di dalam neraka. Dia berjuang dia sebab nak harta ghanimah habis lah. Sebab jaga dan ni. Dia perjuangan kita besar, jaga. Yang kacau tu jenderal besar-besar tu, kecil-kecil tu. Dan banyak sejarah dalam hadis dah tunjukkan orang yang beribadat pada zahir, semua tu pum terbalik pada Allah.